Assalamualaikum sain sahabat Borih Warah Belaka. Allahu Akbar. Bertemu lagi kita sahabat semua di channel Buya Motor Vlog. Jadi harap sahabat-sahabat semua sihat selalu dah. Jadi perjalanan kita hari ini tidaklah panjang sangat sahabat. Tapi tak tahulah kan. Sebut je tak panjang, kabar-kabar panjang video. Jadi kepada sahabat-sahabat semua tak ada dengar kau yang berlaku sehari dua lepas and apa ni di Filipina. Ada gempa bumi kat sana dekat Filipina tu. Tak, bangunan-bangunan banyak runtuh. Lepas tu pula apa nama sekolah pun runtuh. Jadi jumlah kematian pun ramai yang meninggal. Ada yang luka-luka tu. Allahu Akbar. Allah. Ramai jugalah. Jadi sahabat-sahabat semua tu ada dengar tak? Ada tengok Jadi dengar berita ni terdetik hati aku Allahu Akbar. Jadi terdetik nak mari alokon ni dah. Nak mari nak imbas balik lah. Sejarah lama mungkin sahabat-sahabat semua dah lupa kan. Bukan lupa tu tidak, kita jadi ingat tak ingat gitu Jadi hari ni aku akan review lah secara kapung lah sahabat ni. Cerita balik secara kapung. Jadi mungkin cerita aku ni kurang tepat aku. Harap-harap sahabat-sahabat semua tolong komen lah. Dah perbaiki balik sebab aku ni tak study berita-berita ni, cuma aku tahu ingat-ingat sikit-sikit lah. Sebab tu kata ride solo kali ni dia agak berbeza geng dia agak berbeza sikit lah. Sebelum ni kita duk ride naik bukit, tunggu bukit, layan kona time top speed lah. Ride tengah malam. Ada banyak apa ni ride secara solo dan juga ada yang ride secara berkumpulan. Ada yang aku buat video-video yang pergi test ride motor. Jadi video kali ni sahabat ni pelik sikit tak tahu takut dia punya lari tajuk ataupun lari channel Jadi cerita dia apa yang aku nak sampai kali ni, solo ride imbas sejarah balik sahabat. Apa pun kita jumpa sebentar lagi dah. Lucu. Alhamdulillah sampai dah kita sahabat sini. Allahu Akbar. Bersama dengan ayah aku ni Jadi aku ceritalah sikit sebanyak sahabat tanah sejarah di Kuala Muda ni, Kuala Muda Kedah. Ada satu gempa bumi yang kuat sahabat di di pantai Aceh, Indonesia. Jadi gempa bumi tu yang mencetuskan tsunami besar yang melanda banyak negara sahabat Jadi orang-orang kampung semua dia buat tugu ni sebagai simbol lah. Simbol sejarah sahabat simbol sejarah. Jadi buk-buk ni semua ni 26 biji. 26 biji. Tu tanda tarikh yang berlaku. Jadi sahabat kita ada jumpa dengan pak cik ni. So aku tanya dia sikit-sikit sebanyak sahabat. Kenuri sini 3 tempat. Di Kedah di situ tu hak apa dia buat museum tu. Ada buat museum tu. Ya. Rumah Tuan Kenuri termasuk kakak saya seorang meninggal. Masa kejadian tsunami tu. Ombak yang kali yang kedua tu yang kuat tu nasib dia kadang-kadang ombak besar tu mai dia hanyut pergi sekali dengan ombak besar tu Yang mana selamat tak selamat tu. Kata tu ada yang lari-lari ke dalam hutan. Memanglah dah yang tu mai yang ombak besar tu mai. Dia naik tu dia lintah jalan lebih kurang berapa kaki. Saya duduk atas pokok belam masa kejadian tu. Saya naik duduk atas pokok belam lebih kurang 10 kaki dah. Ombak mai tu sekali dengan air bawa capai ranting pokok belam. Duduk atas pokok belam. Masa rumah runtuh-runtuh apa tu semua tu saya ada atas pokok belam. Air kuat. Jadi semasa tu lah orang tanya masing-masing bawa diri Jadi kita dah ada di galeri apa pun
sikit sebanyak lah. Aku tunjuklah kepada sahabat-sahabat semua dah. Allah. Macam aku ni kalau melibatkan nyawa ni sahabat, Allah sebab sedih kan. Kita tengok apa yang berlaku sekitar tahun 2004 dulu kan. Seperti semalam kau gamit deburan di pesisiran melenyap hambar duka. Kami pasrah kepada kebesaranmu, kepada keagunganmu, kepada kekuasaanmu, ya Rabbi Ilahi. Jadi ini di antara lukisan-lukisan lah apa yang berlaku pada ketika tu kan. Aku di Aceh, Indonesia sahabat, pukul 9 pagi kat sana. Pakcik tu yang bagi tahu tadi lah. Jadi sampai ke sini lebih kurang tengah hari, lebih kurang pukul 1 ada yang buat kenduri kan. Allah, ketika dia naik itu tak sempat nak buat apa sahabat. Ya Allah. Tengok sahabat. Ni di India. Ini kawasan India sahabat. Allah, Kuala Muda, musnahan 26/2004 bulan 12. Sebahagian yang kena sahabat. Allah. Jadi dapat peluang masuk sahabat. Dapat peluang masuk, so kita gunalah peluang yang mana ada ni. Dia punya kesan-kesan dia yang ada pun yang batu sahabat. Yang mana kayu-kayu, perabong-perabong apa semua tu semua dah nyuk air. Jadi tempat ni dia orang khaskan buat untuk sejarah. Siapa juga sini kan. Dengar berita daripada Filipina semalam dia punya gempa bumi. Ya Allah. Kita tak boleh nak bayang sahabat. Tak boleh nak bayang lah dia punya ombak, dia punya tinggi mana tu. Macam pakcik tu yang bagi tahu tu lah. Naik atas pokok. Dia naik atas pokok sahabat-sahabat. Apa yang boleh selamat-selamat lah. Sebab awal-awal tu trip pertama tu ombak mari tu taklah besar sangat. Yang kedua tu mari yang besar. Tak boleh nak buat apa kan. Allah. Jadi ni lah sahabat-sahabat semua galeri tsunami Kota Kuala Muda ni, Kedah. Siapa-siapa nak ride ke apa kat sini boleh kan. Sebab dia punya ruang parking ni besar. Tu dia. Ni lah patah kan. Dia mari ke kawasan ni lah. Ombak besar tu bau dia mari. Sini kampung orang dah. Allahu Akbar. Jadi pakcik tu bagi tahu tadi sini pun ada kenduri buat semua mangsa yang telah pergi. Semoga Allah merahmatilah semua orang, menempatkanlah mereka dalam syurganya. Kepada keluarga yang pernah melalui kehilangan yang begitu besar, semoga Allah teruskan mengkurniakan kesabaran, ketenangan sehingga ke hari ini. Walaupun tragedi ini lebih pada 20 tahun dah sahabat. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami semua ya Allah daripada segala bencana dan musibah. Tanamkanlah dalam hati kami rasa syukur atas nikmat yang Engkau berikan, dan jadikanlah tragedi ini sebagai pengajaran untuk kami sentiasa ya Allah mengingatkan kebesaran dan kekuasaan-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat semua tengoklah geng. Buk orang kampung untuk letakkan ikan di laut. Laut ni besar sahabat Panah tu tak usah nak kata lah. Tak payah nak cakap lah panah tu macam mana. Nak hadap ombak tu, angin tenggara lah, angin barat lah, semua terjejah ni geng. Kawasan-kawasan ni semua kena. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun kepada sahabat-sahabat semua
Itu adalah sedikit video untuk imbas balik. Bukan kita nak callback, nak cukir balik luka lama, tidak sahabat. Tu lah, secara automatik ada gegaran di Filipina itu teringat lalu dekat sini. Kami minta maaf banyak-banyak sahabat-sahabat semua ketika aku review di dekat dengan kejadian tsunami tadi tu. Sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata, aku minta maaf sahabat-sahabat semua. Daripada awal tu aku bagi tahu ride kali ni lain daripada yang lain sahabat. Biasanya kita dah naik bukit, turun bukit, highway, ride solo, ride secara berkumpulan. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak weh. Yang mana like, share, komen apa semua, kan? Dan juga kepada para penonton, terima kasih banyak-banyak, kan? Korang ni memang A lah. Orang Kedah kata hampa ni memang A. Betul ke tak Walaupun aku bukan orang Kedah, aku bubuh je lah kan. Janji mu peher. Nama diberi tsunami berbisa, ramanya mati seluruh negara. Dua pulau enam, 2004, air mata rasa belinya. Apapun DK kita yang bertajuk tsunami dah habis sahabat-sahabat semua. InsyaAllah lain masa kita akan berjumpa lagi geng. Assalamualaikum. Luncur.